Alright, day 2 kita hari ni hari registration. Kita pergi register dulu, lepas tu baru kita pergi seterus. Sekarang pukul 10 pagi. Let's go. Starting prolog esok. Sampai 200 lebih lah. 151. Bagi nama, oh nombor chassis. Saya ingat nombor chassis, kena check balik. 6 biji sekali tarik. Lepas subuh. So lepas subuh. Mana boleh nak cari barang sikit. Pergi ke Lengkung. Baru 3 km keluar. Belting kompresor tu barai lah tu. Tengok dia punya jam daripada atas sana. Bawa sini, pusing lagi kat sini. Ni jam. Sekarang pukul 2 petang. Tunggulah petang-petang sikit pun. Pad tinggal separuh. Kita tukar brake pad. This KTM what model? This KTM what model? 1190. Yeah. Ini bukan dia ni. Okey, alhamdulillah. Okey, balik tu. Okey. Gantung helmet. Okey. Okey, itu saja video untuk kali ni. Lebih daripada 1 minit. Banyak sangat benda berlaku hari ni. Jumpa untuk esok. Kita try prolog.